Assalamualaikum, Abah Cukai di sini. Untuk video kali ini, Abah Cukai nak menyatakan rasa sedikit terkilan dengan pihak lembaga hasil. Umum tahu, satu dunia dilanda pandemik COVID-19 pada tahun 2020 hingga 2022. Malaysia pun tak terkecuali. Dari impak pandemik itu, ramai orang kehilangan pekerjaan. Ramai pembayar cukai menghadapi kesulitan, terutamanya dari sudut kewangan. Ada yang masih belum stabil sehingga hari ini. Semasa pandemik, demi meneruskan kelangsungan hidup, ramai orang menceburi bidang gig ekonomi. Ejen-ejen MLM, insurans dan affiliate TikTok tumbuh bagai cendawan lepas hujan. Kebanyakannya adalah untuk menampung kewangan keluarga yang terjejas teruk akibat dibuang kerja, dikurangkan gaji atau perniagaan mereka mengalami kerugian teruk. Pada mereka, menyediakan makanan atas meja buat keluarga lebih penting dari segala-galanya. Sudah pasti ungkapan bayar cukai tiada dalam fikiran ketika itu. Semua ini berlaku dalam tahun 2020 hingga 2022. Apa yang terkilan, sekarang ini banyak kes audit cukai yang mana pihak lembaga hasil telah pun mengenakan taksiran anggaran ke atas pembayar cukai bagi tahun 2020 hingga 2022. Sebahagian dari pembayar cukai itu sudah tidak lagi dalam gig ekonomi. Ada yang baru saja mendapat pekerjaan tetap. Jadi, bagaimana mereka nak bayar taksiran anggaran tu? Kita sudah pun berada dalam tahun 2025. Jadi, Abah Cukai harap pihak lembaga hasil tetapkan time bar semakan audit cukai hingga tahun 2023 sahaja. Fahamilah kesukaran yang pembayar cukai hadapi sepanjang pandemik melanda negara kita. Memang benar pihak lembaga hasil ada memperkenalkan program khas pengakuan sukarela pada 6 Jun 2023 hingga 31 Mei 2024. Walau bagaimanapun, terdapat syarat yang menyebabkan tahun 2022 tidak boleh dimasukkan. Dan Abah Cukai yakin promosi program ini juga tidak menyeluruh. Ramai lagi pembayar cukai, terutamanya di luar bandar, yang tidak tahu apa-apa berkaitan program tersebut. Akhir kata, Abah Cukai harap pihak lembaga hasil dapat mempertimbangkan pengecualian tahun 2020 hingga 2022 dari prosedur audit cukai. Sekurang-kurangnya, pembayar cukai mempunyai masa yang cukup untuk stabilkan ekonomi mereka. Berilah pembayar cukai masa untuk kembali menjadi wira negara. Sekiranya anda ada masalah percukaian, marilah lantik Abah Cukai.